Hidayatul Salikin, muka surat 66. Kita masuk fasal yang baru. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, faslun fi adabi listi'adadi lisairis salawati. Dia terjemah bawah tu, ini suatu fasal, satu penceraian. Fasal ni penceraian pada menyatakan adab menyediakan bagi sembahyang. Menyedia dengan makna bersiap sedia. Jadi adab-adab bersiap sedia bagi segala sembahyang. Jadi sebelum ni kita duk bincang waktu ada adab ketika mana waktu subuh pagi lah, pagi sampailah tengah hari. Jadi hak ni nak sambung tengah hari itulah, sebelum masuk zuhur sikit. Jadi tak jauh lah nak masuk zuhur ni. Jadi kita dah maklum lah apa yang musannif kita sebutkan, apa benda yang kita nak buat. Mula daripada subuh sampai tengah hari itu kita dah bahas lah. Yang duha ke isyraq ke apalah, itu kita dah bincang lah. Jadi tengok kat sini, tengah hari ini nak buat apa. Dia kata apa? Bermula sunat engkau tidur pada waktu al-qailulah. Sunat engkau ni tidur pada waktu al-qailulah. Jadi hak ni sunat kita tidur. Waktu bila? Waktu qailulah. Ni orang nak panggil tidur qailulah ni. Mana waktu dia? Iaitu waktu qailulah tu dahulu ni, sebelum daripada gelincir matahari. Gelincir matahari ni masuk waktu zuhur. Dia sebelum daripada masuk waktu zuhur. Jadi sebelum masuk zuhur tu lama mana? Lebih kurang kita kata sejam lah. Sejam. Dia tidur ni sejam ke 40 minit, setengah jam pun cukup. Cukup. Kalau ikutlah, kita nak buat sejam boleh, ataupun setengah jam. Kalau kita boleh buat setengah jam pun cukup dah sebenarnya. Jadi ikut dia orang tu je. Maksudnya dia tak panjang lah, bukan 4 jam. Kan nak habis zuhur lah orang mungkin. Hak tu bukan qailullah tu. Tu tidak mampu orang ni. Dia lain tu. Jadi kita tidak dalam gitu ya, dalam sejam gitulah. Kita kata normal biasa ni sejam je. Dalam sejam. Jadi sebelum masuk zuhur, kita bagilah, kalau kita kata zuhur satu suku, pukul 12 tu mulalah tidur. Lagi nak bangkit, nak siap, nak pergi zuhur pula. Gitu. Jadi tidur tu sebelum masuk zuhur. Sebelum masuk zuhur. Ni yang kata sunat ni, sunat tidur waktu qailulah ni, hak ni bagi hari selain daripada hari Jumaat. Adapun hari Jumaat, hak tu tak sunat qailulah tu, tak usah. Hari Jumaat dia dituntut untuk pi awal masjid. Tu hari Jumaat. Hari Jumaat kalau pakai qailullah kan tak boleh buat Jumaat lah.
Jumaat ketiga kot. Jadi hari Jumaat ni dia tak dituntut. Jadi kita pi awal masjid tu yang dituntut pada hari Jumaat. Tapi hari lain semua sunat qailullah. Sebab apa? Sebab apa yang kata sunat tu? Sunat tidak qailullah tu. Kerana tidur pada waktu itu, tidak pada waktu itu ni, waktu qailullah tu menolong akan bangun pada malam. Sebab dia membantu kita nak bangun malam. Bangun buat apa pula malam? Kerana mengerjakan sembahyang tahajud. Sebab kita nak bangkit buat tahajud, dia membantu kita. Qailullah ni. Jadi sebab tu sunat kita tidak waktu tu. Jadi orang yang cara kita nak tolong untuk tahajud kita, nak minta tolong dengan tahajud kita ni qailullah. Minta tolong dengan qailullah. Macam mana orang yang puasa, dia minta tolong dia punya puasa dia tu dengan sahur. Bila sahur dia ringan sikit puasa siang tu. Macam itulah bila kita qailullah, dia mudah sikit nak bangun waktu tu. Waktu tahajud tu dia mudah nak bangun. Tapi kalau orang qailullah tak bangun tahajud, dia sama dengan orang sahur tak puasa. Lebih kurang tu adik-adik tu bangun sahur, hentam nasi sampai 3 pinggan. Tengok dia makan nasi pula ke sebelah. Buat apa bangun sahur kita pun tak tahu. Jadi macam itulah. Jadi dia boleh tolong kita punya bangun sahur, bangun nak buat sembahyang tahajud. Tahajud ni, maksud tahajud ni terjaga daripada tidur. Itu tahajud. Terjaga daripada tidur. Maka sebab apa dinamakan sembahyang tahajud ni dengan tahajud tu? Sebab sembahyang tahajud ni dibuat selepas bangun daripada tidur. Sebab tu nama dia tahajud. Jadi tahajud ni dia syarat nak buat tahajud, dia kena tidur malam tu. Tidur malam. Jadi kalau tak tidur malam, tak boleh buat tahajud. Sembahyang malam boleh lah, tapi nak buat tahajud dia kena tidur malam. Dia tidur tak lama pun boleh buat. Dia tidur sejam boleh. Tidur 5 minit, tidur lah. Dia ni jenis tidur setengah jam ke. Waktu orang kuliah maghrib dia tidur. Dia tidur sampai ustaz habis kuliah pun dia bangkit. Sekali mayang Isya ni boleh buat tahajud lah. Tahajud lah. Elok tu gen tahajud lah tu. Atau kerana berjaga pada buat kebajikan, atau dekat kerana mengerjakan sembahyang tahajud. Ni bangun malam tu kerana berjaga pada buat kebajikan yang lain daripada sembahyang tahajud. Buat kebaikan yang lain. Mangkit nak istighfar ke, mangkit kalau penuntut ilmu, mangkit dia tengok ilmu. Ikutlah. Mangkit sembahyang tahajud, tapi jangan tinggal lah. Sebab sembahyang tahajud dia 2 rakaat, paling kurang buatlah 2 rakaat. Kalau kita tak mau buat banyak. Sehingga kalau orang yang suka sembahyang, dia banyaklah dia buat. Dia sembahyang solat sunat taubat lah, lagi dia sembahyang sunat tasbih lah, macam-macam lah. Lagi dia ada hajat pula, dia sembahyang sunat hajat lah. Ni macam-macam dia buat. Itu orang yang minat dengan sembahyang. Sehingga dia sembahyang boleh pergi dekat 2 rakaat lah. Lepas tu dia boleh baca Quran. Baca Quran dia boleh pergi lama sikit. Sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat tak apa. Tak apa. Dia buatlah apa-apa kebajikan. Lepas tu dia kata lagi, adapun tidur pada waktu itu. Ni waktu qailullah tu. Tidur tu dengan tiada berbuat ibadah pada malam. Dia tidur waktu qailullah tu.
Kira kalau tak tidur tu melelong lah. Dia duk biasa tidur. Memang waktu Qailulah tu kena tidur lah. Kawan duk biasa tidur lah. Tapi dia tak buat pun ibadah malam. Hak ni dia kata apa? Maka iaitu tidur pada waktu itu dengan tiada berbuat ibadah pada malam tu, seperti orang makan sahur dengan tiada puasa tu dia apa? Samalah dengan orang yang sahur tapi dia tak ada puasa apa pun. Sahur tak sangka. Duk sahur dia kerja gerak orang sahur. Esok saya haram tak puasa. Tu tak jadilah. Tak jadi. Jadi dia kata iaitu makan sahur dengan tiada puasa tu tiada berfaedah, tak ada faedah begitu. Tak ada guna apa. Patutnya sahur tu nak membantu kita untuk puasa. Ni tak sahur ni tak bantu apa pun. Tak ada faedah sahur tu. Macam itulah tidak Qailulah. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, dan hendaklah engkau bangun. Hendaklah engkau bangun. Bangun ni bangun daripada tidur pada waktu Qailulah tu. Nak bangun tu bila? Dahulu ni sebelum daripada waktu zuhur. Sebelum daripada waktu zuhur ni, sebelum daripada masuk waktu zuhur. Gitu. Jadi kita nak bangkit dah tidur lah. Nak bangkit tu bila? Sebelum masuk waktu zuhur. Jangan masuk zuhur pun bangkit. Jadi kita bagi masa lah. Zuhur 1 suku. Kalau tidur pukul 12, pukul 1 kita bangkit lah. Sejam kot lah. Gitu. Payahlah hal ni kalau orang yang jenis kerja ni kadang tu rehat sejam je. Sejam. Tak apalah. Kalau dia boleh tidur dalam kita kata 20 minit, setengah jam ke, tidurlah. Tapi kalau tidur lagi tak ada nak makan pula. Mana nak makan lagi, mana nak pergi mayang zuhur lagi. Jadi kalang kabut, tak apalah. Jadi tengok jadual kita. Kalau boleh buat, kita buat. Ni benda ni sunat. Benda ni sunat. Sunat kita tidur gitu. Dan kalau tak boleh sebelum zuhur, ikutlah hari tu kaldu ke, pergi makan kenduri ke. Kalau gitu tidur saat lepas zuhur tak apa. Tak apa. Sebab nak minta tu lah, nak boleh bangun malam tu. Tidur saat lepas zuhur. Yang tidur lepas saat. Tidur lepas saat duk jadi gila apa semua tu ni, tidur lepas saat tu. Jadi dia ada waktu-waktu yang tak elok kita tidur lah. Lepas asar, lepas habis subuh sikit. Jadi bagi cerah dulu sikit. Jangan tidur terus pas sama mayang subuh tidur terus. Kadang subuh tak ada habis dia tidur lah. Hak ni yang duk jadi tak apa nak sodik semua tu. Habis lagi jadi mangkit awal sebelum masuk zuhur. Pasal apa? Hendaklah engkau bangun dahulu daripada waktu zuhur tu supaya engkau bersedia, ni bersiap sedialah mengerjakan sembahyang zuhur pada awal waktu. Jadi kita boleh bersiap sedia. Kita nak mandi kan. Kita nak wuduk lagi, dah tidur batal wuduk lah. Kita nak wuduk lagi. Jadi kita boleh siap sedia dah nak sembahyang awal waktu zuhur. Lepas tu dia kata apa? Setelah itu ni, setelah engkau bangun tu, maka hendaklah engkau mengambil air sembahyang. Dia ambil wuduk. Lepas bangkit tu pergi ambil air sembahyang. Ikutlah. Jenis orang kita ni dia kuat mandi, tengah hari pun mandi lagi. Tak apa nak bangun awal. Kalau tengah tempat tu dia pun tak kuat sangat mandi. Mandi sehari sekali gitu. Kita ni boleh kata kita ni paling kurang 2 kali lah.
tambah musim panas piau yang itu nak 3 kali boleh jadi. Nak tapi kurang-kurang 2 kali lah. Kita duk biasa macam tu. Walaupun kita kata sejuk lah. Kadang dulu pergi umrah musim sejuk lah. Tapi kita dah duk biasa dah 2 kali lekeh-lekeh mandi. Dia mandi juga lah. Nak dia biasa tak payah sejuk-sejuk lah. Nah, tak mandi jadi rimah. Nah, tak boleh aduk. Lepas tu dia kata apa? Kemudian ni selepas ambil ayat semayang tu, maka sembahyang engkau 2 rakaat sunat wudu. Lepas tu semayang 2 rakaat sunat wudu. Sunat wudu ni hak ni pun sunat hukum dia. Dan sunat wudu ni dia lama mana lepas ambil wudu tu jangan bagi kering lah. Kita kata jangan bagi kering air dekat tubuh badan dalam keadaan cuaca waktu tu sederhana. Maksud dia tak panas sangat dan tak sejuk sangat. Dia kalau panas cepat kering pula. Kalau sejuk lambat kering pula. Jadi kalau cuaca sederhana lepas ambil wudu agak-agak lama mana dia bertahan air kat tubuh badan. Lama tu boleh pergi buat solat sunat wudu. Pergi dah buat solat sunat wudu 2 rakaat. Sayyidina Bilal ketika mana Nabi kita Mi'raj. Mi'raj ni perjalanan daripada Masjidil Aqsa Palestin tu naik pergi ke langit tu. Nabi dengar dah tapak kaki. Ni tapak kaki Sayyidina Bilal ni. Bunyi tapak kaki kenal dah. Tu nak kata rapat sungguh Sayyidina Bilal dengan Nabi sampai tahu tu. Dan Nabi kenal bunyi tapak kaki. Boleh tahu dah siapa tu. Tapak kaki siapa tu. Tak tengok orang pun tak dah. Jadi tanya apa rahsia Sayyidina Bilal ni yang boleh bunyi tapak kaki dalam syurga dah. Aku pun tak masuk syurga ni. Tanya Sayyidina Bilal, di antara amalan yang dia buat tu, dia kalau batal wudu dia akan ambil wudu. Bila dia ambil wudu dia akan sembahyang sunat selepas ambil wudu 2 rakaat. Nabi tak kata apa buat ke tu, bid'ah tu. Aku tak buat tu. Benda aku tak buat tak boleh. Hak ni semua bid'ah ni. Nabi tak cakap gitu lah. Sahabat buat, Nabi tak buat lagi. Nabi tak buat. Tapi tak ada lah bid'ah. Wahabi lah. Sikit-sikit bid'ah ni panggil dia apa? Alhamdulillah. Jadi ni lebihnya semayang sunat wudu. Bukan senang ni. Tapi semayang sunat wudu ni boleh campur lah. Kalau kita kadang kita semayang, kadang ambil wudu kat masjid. Dekat masjid. Jadi kalau kita ambil wudu kat masjid, qabliyah pun kadang duk buat kat masjid. Kalau wudu, lepas ambil wudu lagi, kita kata nak buat qabliyah tu, qabliyah duha kita kata. Lepas ambil wudu, lagi pi mayang qabliyah, niat sekali solat sunat wudu. Boleh? Solat sunat wudu di antara solat sunat yang kita boleh kampuh niat dengan sembahyang yang lain. Boleh. Dia boleh kampuh. Jadi kita buat sekali solat sunat wudu. Dia mayang 2 rakaat je. Cuma niat itu tambah. Niat dia tambah. Rakaat sama. Alhamdulillah. Macam itulah kalau kadang tu kita terlewat. Memang tu imam takbir duha dah. Kita baru nak ambil wudu. Tak apa. Lagi nak niat duha lagi ni, mayang duha ni, niat sekali sunat wudu masuk dalam tu. Tak apa. Qabliyah tak boleh qabliyah duha tak boleh. Tu dia kena asing. Nak niat duha dengan qabliyah duha tu tak boleh Tapi sunat wudu boleh. Jadi kita semayang fardu duha serta dengan sunat wudu. Sunat wudu. Niat masuk lagi. Dapat pahala lebih. Kat tu. Cuma kat sini hak musannif hajak ni hak elok lah. Buat asing-asing buat asing-asing.
Lepas tu dia kata maka lalu pergi ke masjid. Jadi buat kat rumah, lepas tu pergi masjid. Dan apabila sampai engkau ke masjid, maka sembahyang engkau 2 rakaat. Sembahyang apa pula? Tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid ni, nah, tahiyah ni penghormatan. Nah, masjid lah. Jadi hormat masjid. Kita tahu itulah bahasa dia, hormat masjid. Cuma kat sini dia ada hazaf sikit lah, dia ada buang. Nah, dia hormat masjid dengan makna tahiyatul rabbil masjidi. Hormat tuan bagi masjid, Allah lah. Kan masjid ni rumah Allah. Jadi kita nak hormat tuan bagi masjid, nak tahiyah bagi tuan bagi masjid tu. Gitu. Tu orang panggil tahiyatul masjid. Ni pun kalau kita sampai masjid sebelum bang. Kalau kita dah sampai dah, orang bang dah. Jadi orang bang, kalau orang bang dah, hak tu tengok kalau ada masa buat tahiyatul masjid. Kalau tak ada masa, kita buat qabliyah terus tak apa. Kita buat qabliyah, kita niat sekali dengan tahiyatul masjid tu, boleh? Lepas tu hak sunat wuduk tadi pun tak buat lagi. Niat sekali dengan sunat wuduk. Boleh. Jadi kita sembahyang sunat qabliyah zuhur 2 rakaat. Kita sembahyang sunat qabliyah zuhur dan tahiyatul masjid dan sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Taala. Tambah niat je, rakaat tak tambah. Jadi 3 niat tu. Buat 2 tu lah. Nak buat 2. Ada hajat pula, tambah hajat lagi. 4. Nak 4 niat. Istikharah pula dah. Nak minta Tuhan pilih pula. Tambah lagi. Tambah. 5 terus. Kali itu dia takbir Allah. 3 jam takbir. Tak masuk-masuk. Lah orang habis mayang dohak tu. Habis. Lagi dia kata lagi jadi buat sembahyang tahiyatul masjid ni 2 rakaat. Dia tahiyatul masjid ni sebelum kita duduk dalam masjid. Kalau kita masuk masjid tu tak buat. Tu pun sebelum duduk. Kalau kita masuk kita piduk dah. Duduk sila elok hak tu habis dah, luput dah tahiyatul masjid. Tak ada tak sunat kan. Nak sunat pula pergi keluar dulu. Lepas masuk lagi. Pergi keluar lagi. Keluar daripada masjid tu masuk. Masuk sunat balik tahiyatul masjid. Rajin dia jenis minat tahiyatul masjid. Tambah masjid kot diang. Lagilah dia minat tahiyatul masjid. Boleh nak bolang-bolang boleh. Keluar masuk. Keluar masuk. Keluar masuk. Lepas tu mayang 2 rakaat. Habis mayang 2 rakaat, keluar pula, lagi masuk pula. Duk heran pimai rupanya tahiyatul masjid. Biar pergi ke dia lah, dah dia minat gitu. Lagi dia kata lagi, dia bila orang minat jenis-jenis benda baik ni, kita biar biar. Dan dia tak sama, kadang dia minat baca Quran, biar biar. Kawan ni minat duha 8 rakaat. Qabliyah tak buat terlalu mana pun, tapi kalau duha tu 8 rakaat bagilah. Yang dok pergi kata hang qabliyah bu haram tak buat. Duha je puluh napa tak payahlah. Cuma habaq ana tambahlah qabliyah ke puas sikit gitulah. Lagi dia kata lagi dan apabila engkau dengar akan bang azan, dengar azan, maka hendaklah ni sunatlah engkau jawab akan dia akan bang. Sunat jawab. Kalau kita dengar bang, sunat kita jawab bang. Kat sini kita faham juga, kalaulah
kita tak sembahyang lagi. Kalau kita tak sembahyang lagi tahiyatul masjid lah, kita tak sembahyang lagi. Kita masuk masjid, yang nak sembahyang, muazzin azan. Ni kena ni, nak sembahyang tahiyatul masjid lo kan? Tak. Tunggu bang dulu. Tunggu bang dulu. Jawab bang bagi habis. Lepas tu nak habis bang baru kita sembahyang. Tahiyatul masjid ke qabliyah ke ikutlah. Nah baru kita sembahyang. Bagi habis bang dulu. Jawab bang dulu dia cerita dah. Dia cerita dah jawab bang kat sini dia tak cerita lah. Tengok baliklah sebelum ni. Bak jawab bang tu. Jadi kita bagi bang habis dulu. Bang habis dulu. Habis. baru kita sembahyang. Kalau kita tengah sembahyang tak payah nak buat macam mana. Kita tengah sembahyang itu tak payah berhenti tu. Tak dituntut lah suruh berhenti nak jawab bang tu. Cuma hak ni kita tak takbir lagi. Tak takbir lagi. Muazzin ni pula memang dia cemuih kat muka kita. Sama kita masuk gaya kita nak takbir dia bang. Dia nak bagi kita tak sembahyang. Contohlah. Lagi dia kata lagi, kemudian maka sembahyang 4 rakaat. Kemudian selepas daripada bang dah masuk dah waktu zuhur, maka sembahyang 4 rakaat. Sembahyang pula 4 rakaat. 4 rakaat ni sunat zuhur, bukan sembahyang zuhur lah. Ni baru sunat zuhur. Sembahyang 4 rakaat. Bila tu? Dahulu daripada zuhur. Ni orang panggil qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur. 4 rakaat. Jadi sembahyang 4 rakaat sebelum daripada sebelum daripada sembahyang zuhur. Dia waktu qabliyah zuhur sama dengan waktu zuhur. Dengan makna masuk waktu zuhur, masuk waktu qabliyah. Habis zuhur, habislah qabliyah. Macam tu. Waktu dia sama. Dia tak ada beza apa pun. Sebab tu kalau orang tanya kita, kalau dia sembahyang zuhur dulu, lepas tu lepas sembahyang zuhur barulah dia buat qabliyah zuhur. Sembahyang tu tunai ke qadha? Tunai. Tunai. Kalau ada lagi waktu zuhur, tunai. Tunai. Sebab waktu dia sama dengan waktu zuhur. Kadang-kadang main masjid tu imam dah takbir dah. Kita nak buat qabliyah, taklah, tak payahlah. Kita terus ikut imam jemaah tu. Dah habis jemaah lagi, mangkit buat qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur. Jumaat. Jumaat kita mamat tok khatib khutbah dah. Kita itu pahala telok tak ada lah. Pahala telok tak ada lah. Dia lekeh-lekeh Jumaat ni pahala telok mai lah awal kita kata sebelum untuk khatib mula tu lah. Kita mai awal sikit hak tu dapatlah pahala telok. Kalau mai awal pagi hak tu pahala unta tu. Ni kita dekat-dekat orang nak azan tu kita sampai lah. Boleh lah pahala telok. Pahala telok boleh lah juga. Pada tak boleh. Ni dia mai tok khatib duk khutbah dah. Hak tu tinggal telok lah. Bukan pahala telok. Tak ada apa. Jadi nak abang kata dia ni mai khatib baca khutbah. Bila khatib baca khutbah, dia tak sunat qabliyah tu. Kalau dia semayang pun tak pakai qabliyah tu. Tak pakai. Dia kena dengar khutbah. Cuma sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid sunat. Jadi dia semayang tahiyatul masjid 2 rakaat. Tu pun dituntut untuk dia ni buat ringan saja semayang dia. Maksud dia hadkan kepada rukun cukup dah. Jangan semayang lambat-lambat sangat. Lepas tu duduk dengar khatib baca khutbah. Lepas khutbah semayang Jumaat. Lepas semayang Jumaat, tadi tak qabliyah Jumaat lagi. Buatlah qabliyah Jumaat. Dah buat. Boleh, tak ada masalah apa. Sama qabliyah Jumaat dengan qabliyah Zuhur. Sama je waktu dia. Hak tu lah juga.
Jadi kita pun lepas mayang Jumaat baru kita buat qabliyah Jumaat. Lepas habis qabliyah Jumaat mangkit buat ba'diyah Jumaat pula. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Habis. Cuma kat sini musannaf ni dia sebut hak elok lah kita dah mai awal mayang sebelum zuhur, mayang sebelum semayang zuhur tu. Kat sini dia kata 4 rakaat. Semuanya itu mana? 4 rakaat tu sunat muakkad. Oh, semua tu sunat muakkad. Hak kita duk mengaji fiqh 2 je sunat muakkad. 2 lagi tak muakkad. Tu fiqh. Hak ni tak, dia kata semua tu 4 rakaat tu sunat muakkad. Tapi dia jaga pada ahli sufi. Sunat muakkad ni pada ahli sufi ni di sisi ahli sufi, di sisi ahli tasawuf. Ahli tasawuf kata 4 muakkad. Kalau fiqh dia kira dalil. Dia kira dalil, dia kira tengok hak Nabi dia nak muakkad ni Nabi tak tinggal. Tu baru jadi muakkad. Nabi tak tinggal. Nabi terus menerus buatlah, kita kata betul lah. Hak tu muakkad. Jadi ulama fiqh dia cek kat tu cek hak ni muakkad. Muakkad 2 saja. 2 saja. Sebab banyak kalau kita tengok bab sembahyang sunat ni yang Nabi sebut, hak Nabi banyak sebut sebelum zuhur 2 rakaat. Dia 10 rakaat yang Nabi Raja sebut. Ada riwayat hadis yang memang cerita tak 10 rakaat tu ya. Mana? 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib 6, 2 selepas isyak, 2 subuh. 2 subuh. Jadi 10 rakaat. 10 ni yang muakkad. Sebab tu dalam fiqh 10 tu saja yang muakkad. 10 rakaat saja. Hak lain tak muakkad. Sunat asar tak muakkad. Sunat dapat pahala sunat, bukan tak dapat. Tak muakkad dia buat kan boleh apa? Tak. Boleh pahala sunat. Boleh pahala sunat. Lepas tu sebelum maghrib 2 rakaat sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat tapi tak muakkad. Dia lepas maghrib baru sunat muakkad. Ba'diyah tu baru sunat muakkad. Qabliyah isya sunat tapi tak muakkad. Tak muakkad. Tapi kalau ahli sufi dia kira hak mana sunat tu muakkad belaka. Tu dia tekan sungguh diri dia ni kena buat. Semua hak ni bila sebut kata sunat muakkad dituntut sangat-sangat bagi depa. Depa hati depa lain lah. Hati depa ni pandang apa yang Tuhan suruh tu semua penting belaka. Tak ada yang ringan-ringan tu tak ada. Jadi kalau ni hak ni 4 rakaat yang kata muakkad ni dia kata pada sisi ahli sufi. Adapun di sisi ulama fiqh 2 rakaat saja muakkad. 4 ni kita nak buat 2 satu salam boleh. Nak buat 4 satu salam pun boleh. Boleh belaka. Kalau kat sini dia terusnya 4 satu salam. 4 satu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis, man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'itqi raqabatin. Tu dia tulis apa? Raqabatin min bani Ismaila. Artinya barang siapa sembahyang dahulu ni sebelum daripada zuhur 4 rakaat, nescaya adalah ia barang siapa tu seperti memerdekakan seorang hamba daripada anak Nabi Ismail. Anak ni anak cucu. Anak cucu dia bani itu dia orang panggil mulhaq jamak daripada ibni. Banina. Bila idhafah buang nun bani. Tinggal bani ni anak cucu, anak-anak ataupun anak cucu. Itu
tu Bani, dia banyak, dia ramai. Nah, anak-anak Nabi Ismail anak itu. Nah, jadi bukanlah Nabi Ismail ni ada anak apa? Bukanlah Nabi Ismail ni ada anak yang hamba, bukan. Ada anak tapi tak hamba lah. Bukan kira gitu. Jadi cuma takdir. Nah, takdir kata buat kira-kira kalaulah Nabi Ismail ni ada anak cucu dia yang jadi hamba, kita merdeka, oh pahala dia besar. Nah, pahala dia besar. Sebab kita merdekakan anak cucu Nabi ni. Anak cucu Nabi. Nah, bukan orang biasa-biasa. Nah, macam itulah sembahyang sunat 4 rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur. Nah, qabla zuhur. Pahala dia besar macam tu. Nah, bang itulah. Lagi pula, anak cucu Nabi Ismail ni hak jadi nabi kita. Nabi kita. Dan Nabi Ibrahim anak dia Nabi Ismail, seorang lagi Nabi Ishak. Hak tu pun belah Nabi Ishak tu. Oh, ramai sungguh nabi. Nah, semua turun kat tu. Nabi Yusuf kan, Nabi Nabi Daud kan. Nabi hak kalau kita duk kira 25 orang rasul tu, turun kat Nabi Ishak tu yang ramai. Nabi Ismail tak ada. Nah, yang ada Nabi kita Muhammad SAW. Tu lebih. Nah, belah Nabi Ismail ni lebih sungguh sebab dia melalui itu, melalui Nabi Ismail tu, adanya Nabi kita. Tahun tu lebih. Sebab tu sebut Nabi Ismail ni. Sebab ada Nabi kita itu. Jadi merdekakan anak cucu Nabi Ismail ni, oh lebih sungguh lah. Sembahyang qabliyah 4 rakaat, qabliyah zuhur. Tu sama pahala dah. Sama pahala. Ni hadis ni diriwayat oleh Imam Tabrani. Tabrani. Lepas tu dia kata apa? Dan lagi sabda Nabi, satu hadis lagi. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shalla arba'an qabla zuhri ghufira dhunubuhu yaumahu dhalika. Ada nuskah yang baca ghufirat. Ghufirat. Tapi kat kita ni ada ghufira. Dia sah dua-dua, sah. Ghufirat boleh, ghufira boleh. Dhunubuhu jamak taksir. Boleh kita letak muannas, fa'il dia muzakkar boleh. Cuma lalu pakai muannas lah. Ghufirat. Selalu kena pakai gitu. Ghufirat. Habis. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur, nescaya diampunkan dosanya, dosa barang siapa tu pada harinya itu. Hari dia sembahyang lah. Bila setelah itu habis. Harinya itu harinya itu ni hari dia sembahyang qabliyah tu, diampunkan dosa. Dosa kat ini dosa kecil. Dosa kecil tu diampun. Habis hang tu. Setelah itu lepas pada harinya itu titik hang tu. Titik hang tu. Dia baca terus. Titik hang tu. Ni lain pula. Setelah itu maka sembahyang fardu zuhur serta imam. Setelah itu ni, setelah selesai 4 rakaat qabliyah zuhur tu, maka sembahyang fardu zuhur serta imam. Sembahyanglah dengan tu imam zuhur. Habis hang tu. Kemudian maka sembahyang engkau 4 rakaat kemudian daripada zuhur. Wallahu a'lam. Kemudian ada ayat